Apakah hukum kita hasad deki kepada orang lain? Apa hukum? Sebelum tu nak khabar apa makna hasad deki. Hasad bahasa Arab, terjemah Melayu deki. Faham lah tu. Cuma tak betul. Apa makna hasad? Hasad ni ialah kita sakit hati kalau tengok orang beriman dapat kebaikan. Contoh kita tak suka ke Minah maka kita tengok anak dia lulus periksa, kita sakit hati. Kita tak suka ke Yusof, kita tengok Yusof ni laku niaga, kita sakit hati. Kita tak suka ke Ismail, kita tengok Ismail buat rumah baru, kita sakit hati. Itulah dipanggil hasad deki. Faham tak ke? Ramai kita salah faham. Dia kata hasad deki ni gimana? Kita buat rumah, dia buat rumah. Kita buat pagar, dia buat pagar. Kita bubuh pokok bunga, dia bubuh pokok bunga. Kita beli kereta baru, beli kereta baru. Dia kata hasad deki. Itu bukan hasad deki. Itu gila babi. Dia ikut belawang. Mu buat rumah, aku buat rumah. Aku tukar pagar, mu tukar pagar. Aku tukar bank, mu tukar bank. Faham? Aku bubuh pokok bunga, mu bubuh pokok bunga tek. Aku tukar dinding cat baru, bubuh cat baru. Itu bukan hasad deki. Itu belawang, tewas sama-sama bodoh. Faham lagi? Hasad deki lain. Orang nega kita tengok laku sakit hati. Tapi kalau dia tak laku suka sangat kita. Itulah deki. Perangai uduh dia panggil, faham? Jadi siapa yang deki, amalan dia hapus. Nabi kata innal hasada yaqulu hasanat kama taqulu narul hatab. Siapa yang ada deki ke orang, maka hangus pahala dia tu seperti hangusnya kayu yang kering dimakan oleh api.